Sebab kau dah ada sinopsis tu. Kau ambil sinopsis tu, kau ambil treatment daripada sinopsis tu je. Kau tak payah pening-pening. Okay, contoh okay. Kita buat satu ringkas lah. Okay. Sinopsis cerita ni, seorang ayah seorang ayah Boleh. yang zalim, suka pukul anak dia. Lepas tu anak dia jadi seorang gangster. Lepas tu berubah jadi baik. Lepas tu bapak dia mesti jahat lah. Bapak dia mati lah. Sebab mati. main karakter anak dia lah. Main karakter anak dia. So antara kau boleh kongsikan lah kan, apakah kau rasa treatment yang patut ada dalam tu? Zaman dia, zaman dia kanak-kanak. Mungkin kau boleh letak. Okay. Bila zaman kanak-kanak kau boleh letak scene rumah. Lepas tu ayah sedang menonton TV kan. Okay. Tiba-tiba datang anak dia buat bising. Okay. Dia mengamuk. Dia macam tu. Kau lah macam tu je.